Tasha fikir masa yang lepas bercerai tu, kenapa kau bagi macam ni dekat aku? Sebab aku dah buat apa yang kau suruh ya Tuhan. Aku dah solat 5 waktu. Aku dah baca Al-Quran macam mana dia suruh aku. Tapi kau beri cubaan yang semana aku tak mampu pun nak buat. Macam tu. Lepas tu Tasha rasa macam kenapa perlu Tasha? Kenapa bukan orang lain? So Tasha stop solat dalam masa tu. Assalamualaikum dan hai semua, Kak Nurul dan Kak Aisyah kembali lagi dalam The Corner Sisters. Pada hari ini kita ada tetamu istimewa Ananda Natasha dan juga Jihad Iqmal bersama dalam episod podcast kita kali ini. Topik yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah kehidupan sebagai seorang influencer, ibu dan juga isteri dalam kehidupan seharian. Jomlah kita mula sebab banyak topik menarik kita nak kupas pada hari ini. Okey, sebelum kita masuk lebih dalam, saya nak kenalkan tetamu kita, Jihad Iqmal dan juga Ananda Natasha. Okey, topik hari ini sebelum kita teruskan ke topik hari ini, saya nak tanyalah Kak Jihad dan Tasha. Perjalanan Jihad sendiri sebagai influencer dalam industri seni ni. Macam mana Jihad? Tapi mulakan? sebelum tu saya nak tanyalah Jihad daripada mana sebenarnya ni? Asal-asal. Jihad asal daripada Kelantan, Kuala Kerai Kelantan. Sebab tu Jihad boleh kerja Kelantan. Lepas Kelantan rupanya awak. Tasha tak tahu. Tak tahu, saya ingat dia baru hari Penang. ni tahu. Ya, sebab selalu dia call Tasha cakap bahasa Penang. Sebab tu macam Kelantan. Ya, bahasa Kelantan boleh kecek. Lepas tu Jihad menetap di Pulau Pinang. Bersekolah di Pulau Pinang. Sebab tu Jihad boleh bercakap Penang. Dari kecil lah sekolah kat Penang. Ya betul. Dari tingkatan 2. Asyik. So maksudnya daripada Kelantan tu lepas arwah ayah Jihad meninggal, arwah mak buat keputusan untuk berhijrah nak cari peluang pekerjaan yang baru. Mak ni daripada asal Penang ke Kelantan? Dua-dua Penang. Sorry, dua-dua Kelantan. Kelantan. Mak Dua-dua Kelantan maksudnya Kelantan lah kan? betul. IC aku 03, maksudnya rumah lahir kat Kelantan. Tapi muka tak macam Kelantan. Macam apa Macam tau? Penang lah, macam Penang. Bukan. Macam apa tau Kak? A Palestina. Saya selalu cakap muka dia macam Palestina. Sebab arwah ayah aku dia ada mix Pakistan sikit. Moyang Jihad Tosai. Patutlah. Ada rupa Palestin lah. Tokseh. 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 Kalau kat Kelantan kita panggil tokseh. Tokseh tu enggak apa-apa. Tokseh tu maksud Bukan. Dah tahu apa? Tokseh tu maksudnya dia ada mix dengan Pakistan lah. Faham. Tokseh. Okay, Lepas tokseh. tu bila Jihad berhijrah ke Penang, kita bila dah habis STPM tu, Jihad cuba cari peluang pekerjaan. Masa tu Jihad berniaga nasi lemak. Masa zaman sekolah tu Jihad berniaga nasi lemak pukul 4 pagi. Lepas tu pukul 7 pagi bersiap untuk pergi sekolah. Niaga nasi lemak tolong mak niaga ke? Menyediakan ke? Tolong mak berniaga dan lepas mak meninggal pun Jihad continue berniaga waktu masih sekolah. Tolong jual nasi lemak kat sekolah? Berniaga nasi lemak dekat kedai sebab Jihad jual untuk orang yang kerja kilang. Pada 4 Masuk pagi. pukul 5 pagi. So pukul 4 pagi kita dah start masak. Jihad masak sendiri. Masa umur 17 tahun. Kita kena rasa nasi lemak dia. Itu yang penting. Lepas tu bila mak dah meninggal, Jihad cuba cari peluang pekerjaan yang baru lepas STPM tu. So dari situlah Jihad start modeling untuk win-win situation. Kita buat free-free je masa tu. Untuk portfolio. Untuk portfolio. Tapi sekali je Jihad buat. Win-win situation tu sekali je Jihad buat. Lepas tu rezeki Allah bagi, Jihad start dengan modeling. Yang win-win tu untuk brand ke? Ya betul. Tudung ke apa? Baju? Untuk baju kot masa baju. mula dulu. Okay. So maksudnya modeling lepas tu baru ke jadi influencer macam tu? Betul. Aku start dengan modeling dulu. Lepas tu dah lama sangat jadi model, Jihad start macam boring. Masa tu umur berapa? 19? 18. 18 awal lah. Masa belajar STPM lagi lah dah buat modeling. Dah buat win-win situation masa win-win tu. Lepas tu masuk buat modeling full time. Dah rasa macam lama sangat buat modeling tu, Jihad tukar untuk try influencer pula. Untuk try bukan influencer, content creator. Faham. Content creator Tahun pula. bila tu start? Masa COVID. Muda lagi lah Jihad ni. Sekarang
kalau kita nak tanya umur Jiha sekarang? Okey, cuba teka. Tapi kalau orang teka, mesti orang akan teka lebih tua. Sebab memang Jiha nampak agak tua. Tapi Bukan tak apa, agak Jiha tua, mungkin kita cuba, muka kita cuba. matang. muka matang. Matang, ya. Mungkin 24, 25. Salah kak. Oh, salah Kak. Ya. Wait, Ke? first time orang Ah. muda. Tapi Tahu sebab tak saya Jiha cakap berapa? COVID tadi. COVID, so Baru 5 kalau tahun. baru 18, 19, macam baru lagi lah. Kalau COVID 4 Bawah years. 30. 27. Tak muda tak tua, tapi muda lagi. Muda lagi. Muda. Okey, macam Tasha pula. Tasha kan orang Indonesia kalau dah tahu. Kat mana Indonesia tu? Ya. Tahu pula. Engkau tak tahu? Macam tipu. Tasha dah berapa Ya lama dah bertapak di Sini. Malaysia? Okey, sebelum Tasha kahwin, Tasha memang bekerja dekat sini lah. Means macam Tasha jumpa Tasha punya ex dulu, memang Tasha dah dekat sini. Sorry, ex-husband. I see. Tasha ya. Okay. Tasha sekarang ibu tunggal lah. Ya. okay, Tapi faham. sebelum Tasha datang sebelum Tasha berkahwin, Tasha memang dah start duduk dekat Malaysia dalam 2 tahun macam tu sebagai pekerja lah. Macam tu. Lepas tu Tasha kerja kat mana? Maksudnya Di KL lah. di KL. Tasha betul. datang Malaysia untuk bekerja, lepas tu betul. berjumpa. Baru sebab berjumpa. tu, masa tu jodoh jodoh ex tu lah tu. sampai masa tu. Sampai di Malaysia umur berapa? Muda sangat. Ya, Masa sangat tu muda. Hamai dengan siapa kat sini? Seorang? Bukanlah seorang, dia ada kakak lah masa tu. Betul. okay. Lepas tu Tasha jumpa Tasha punya ex, lepas tu kahwin muda. Umur berapa masa kau? Umur Muda. sangat muda. Lepas tu kebetulan Tasha punya ex dulu dia memang orang yang dikenali juga. Tapi mula-mula tu Tasha belum start lagi buat konten. Belum start lagi buat konten apa semua. Bila Tasha pregnant, ada anak, lepas tu Tasha pun dapat anak yang istimewa lah. Boleh dikatakan macam tu, baru Tasha start buat konten bersama dia. Sebab itulah daripada situ rezeki datang and start orang kenal Tasha sampailah sekarang, alhamdulillah. Anak Tasha umur berapa sekarang? Sekarang anak Tasha umur 4 tahun. 4 tahun. Kalau Kak boleh tanya kan? Boleh? Anak Tasha Tasha cakap anak istimewa tu apa condition apa tu? Dalam istimewa maksudnya dia bukanlah apa tu orang kata yang apa tu nama dia? Autism. Bukan autism. Cuma dia bahagian luaran sahaja macam cleft. Dia dia cleft. cleft. Lepas tu dulu jari dia melekat tau. Tapi sekarang dia macam sebab ada operation, dia alhamdulillah dia jadi normal balik semula. Lepas tu sekarang tengah fokus kepada mata dia. Mata dia kalau orang Melayu cakap dia macam apa juling juling. Tapi Tasha tengah Ada fokus treatment lah. ada treatment lah sekarang. Dekat hospital. Betul. Kalau cleft tu dia buat operation ke? Dah buat dah. Okey lah. Dah buat dah. Alhamdulillah. Okey lah. So masa umur baby berapa tu buat Baru lahir Tasha terus buat? Bukan 3 bulan. 3 bulan Lepas terus 3 bulan. buat operation. Betul. Okey lah, alhamdulillah. Mesti dia boleh minum. Cuma mata dia sekarang kena tengok dulu. Tapi bila tak okey nanti doktor pun suggest untuk operation jugalah. mata. Ya, betul. Mungkin pendengar tak tahu yang Tasha daripada mana. Indonesia tu which part of Indonesia? Tasha, cuba akak teka. Tasha daripada mana? Medan? Bukan. Tasha daripada Aceh. Aceh. Masa kejadian tsunami. Aceh 2000 berapa ya? Tasha ada dekat Tasha ada dekat Aceh. Tetapi jarak dia tu jauh. Tasha kena dia punya gempa je. Tapi kalau macam air semua tu Tasha tak kena sebab terlalu jauh. Contoh macam KL ke Kelantan lah. Macam KL kena, Kelantan tak kena sebab jauh. So ada maksudnya dekat Aceh tu ada juga part yang tak kena. Ada. Tapi gempa tu yang rasa sangat kuat. Umur berapa masa tu? 4 tahun. Oh kecil Kecil lagi. lagi. Kecil lagi. Ingat-ingat tak ingat je. Ingat-ingat tak ingat. Tapi kan Tasha tak cakap macam orang Indonesia. Ya. Mungkin sebab betul-betul. Tasha dah lama kot dalam Menetap 7 kat tahun. Tapi nak sombong sikit, first datang sini pun orang cakap macam lancar. Begitu. Memang tak boleh detect kan? Memang tak boleh detect. Okay, faham, Sebab apa? Aku tengok banyak Opepin. Tasha ni muda lagi Apa pula dengan 7 tahun dah duduk sini? Betul. Tasha dah, sekarang umur Tasha dah 2.
Muda. Muda. Muda-muda tetamu kita Kak. Kita tak berapa muda lah. Macam akak berapa Kak? Akak. Cuba teka. Cuba teka Umar. Teka. Cuba kau teka dulu. Manalah teka. Tak payah teka lah. Tak payah teka lah. Tak apa, rahasia. Biar rahasia. Tak rasa akak dah 40. 40 tahun. Tapi nampak macam skin tu tak masih tegang. Nanti tanya Pak Dah sama lebih kurang macam kita Ya, lebih kurang macam kita Nampak tak make up tebal pun. Ya. Akak memang tak make up orangnya. Tapi untuk podcast make up. Pak pasti make up. Faham. Kena jaga kulit. Betul tak? Betul. So tua-tua tak nampaklah tua. Okay, faham. Aku tahu hang tengah sindir kat aku kan. Tak lah. Sebab aku suka make up kan. Tak. Okey, Jiha sekarang buat apa? Sekarang Jiha modeling lagi ke ataupun ada bisnes ke? Jiha buat content creator. Dalam masa yang sama Jiha ada buat bisnes. Bisnes apa tu? Bisnes tudung. Ni yang Jiha tengah pakai. Alah. Oh, dia tudung lah ni. Tu yang Tasha tengah pakai sekarang tu. Nampak? Dia tengah buat bisnes. Tapi bisnes ni sebagai part time. Content creator full time. Tapi Jiha dalam planning, insya-Allah kalau ada rezeki Jiha nak buat bisnes full time. Bisnes tudung juga. Bisnes tudung. Tapi Jiha ni minat buat bisnes. Apa-apa bisnes pun boleh. Yelah, dia asal daripada jual nasi lemak. Ya, Jiha minat Dia kecil lah. Orang Kelantan ni memang suka bisnes. Jiha daripada umur 5 tahun, Jiha ikut arwah mak meniaga sate. So daripada 5 tahun meniaga sate. Lepas tu masa Jiha darjah 5, Jiha dah masak tom yum kat kedai makan. Jiha jadi tukang masak nah. Darjah 5 tu umur berapa? Darjah 5 Darjah 5 tu umur berapa? Darjah 5 11. Oh. Maksudnya Jiha memang pandai masak lah. Boleh lah buat F&B punya bisnes. Mungkin boleh buat bisnes F&B lepas ni. Yang tu pun dalam planning juga sebab Jiha minat memang asal Jiha dalam bisnes makanan. Daripada kecil, umur 5 tahun sampailah besar kan. Dah biasa lah Dah dalam biasa. Bisnes tudung Jiha buat ni sebab Jiha masa jadi model dulu, Jiha banyak jadi model tudung. Kebanyakan klien yang ambil Jiha jarang baju. Kebanyakan daripada brand-brand tudung. So ada seorang fotografer ni cakap, Jiha muka hang ni muka tudung lah. So hang kena buat bisnes tudung. Dia yang suggest macam tu. Sebab hang pandai gayakan tudung dan macam-macam jenis tudung sesuai dengan muka hang, dia cakap. So aku suggest hang buatlah bisnes tudung. So daripada situ dah terhasil. Faham. Daripada pandangan orang. Daripada nasihat fotografer. Jiha duduk di Penang lah sekarang. Ya, duduk Bisnes di Penang. tudung semua dekat Penang lah. di Penang. Mak ada lagi? Mak dah meninggal. Sorry. Mak dah meninggal. So dah tak adalah bisnes masak tu. Tak ada. Buat bisnes tudung ni bersama suami ataupun ada? Jiha buat sendiri, buat kecil-kecil je dengan adik dulu. Adik tolong, husband pun tolong sikit-sikit. Sebab Jiha belum buat full time lagi kan. InsyaAllah kalau kata ada rezeki, Jiha nak suruh husband Jiha buat sekali lah. InsyaAllah ada tu. InsyaAllah. Saya doakan untuk awak. Amin. Model pun dah ada. Model pun dah ada itulah. Model dah ada ni, depan mata ni. Adik aku cakap, tak ambil siap ya. ambil lah Ananda Natasha jadi model kita. Ya, kena ambil saya. InsyaAllah. Tasha buat modeling juga sekarang. Ya, Tasha sekarang pun modeling juga. Tapi tak adalah macam Jiha. Jiha macam full time kan, betul tak? Macam Tasha dia macam kalau ada orang ambil, Tasha ambil. Tapi more tu macam banyak konten je lah. Content creator ni sebab akak tanyalah Jiha dengan Tasha kan, akak dengan Kak Nurul bukan content creator. So sebenarnya content creator ni dia apa? Macam ambil brand untuk review ke ataupun buat content sendiri ke? Dia mostly macam kalau nak jadi content creator kan, kena banyak social content lah sebab kita nak orang nampak kita, betul tak? Selepas orang nampak kita, barulah macam brand-brand nampak kita juga untuk promote dia orang punya brand. Kadang ada banyak produk yang tak ada branding lagi. Sebab itulah dia nampak influencer yang dapat membawa brand dia orang, baru dia
orang ambil kita macam tu. Tapi kena pandai buat konten lah. Macam mana dapat idea, creativity nak buat itu satu video tu? Itu orang nampak senang kan? Sebenarnya susah. Sebab kita nak fikir macam konten apa yang boleh pergi, konten macam mana yang boleh nak naik viral. So benda tu memang susah untuk kita orang. Kadang-kadang ada konten juga yang kita orang buat tak naik, and then kita start balik semula. Macam tu. Dalam banyak sepanjang dah buat konten ni, konten apa video yang paling paling naik? Tiba-tiba masa Tasha buat tu naik, lepas tu cakap mungkin audience suka. Macam dulu sebab Tasha start buat konten kan semasa ada anak kan. Macam dulu Tasha punya konten memang more tu ibu rumah tangga. Tasha buat konten dengan anak, Tasha buat konten dekat rumah yang macam live kita macam mana bersama keluarga. So orang suka. Tapi more tu Tasha punya more tu kelakar-kelakar. Dia macam bila orang nampak macam kelakar. Tasha dulu digelarkan sebagai Ananda Natasha yang paling kelakar. Tapi sekarang ni Tasha dah behave. Tasha start buat konten semasa ada suami. Betul. Masa tu dah start buat? Start buat dah. Sebab tu masa konten tu hang start rumah naik tangga. yang masa live tu kan? Masa hang buat live hang start naik kan? Yang live bodoh-bodoh tu. Yang cop kening Yang tu. cop kening. Tapi cop kening tu betul-betul aku tak tahu. Tapi selepas aku tahu, aku pura-pura lagi tak tahu. Sebab kan ramai. Ramai and naik benda tu kan. So kita nampak macam diorang ni lagi suka punya macam ni. Macam tu. So Tasha buat lagi lah. Macam ni tu macam apa? Macam ni macam mana nak cakap macam konten yang memalukan macam sikit lah. Konten yang macam mana tu? Dia macam live makeup. Tapi Tasha yang jenis yang tak tahu makeup. Sekarang baru Tasha pandai. Dulu Tasha tak pandai. Macam chop kening, buat kening semua Tasha tak pandai. So orang tengok macam rasa kelakar ke? Orang rasa kelakar. Macam diorang yang ajar Tasha, tapi Tasha marah balik diorang yang macam Tasha betul ni, korang yang salah ni. Macam tu lah. Live lah masa tu? Live. Start daripada situ lah aku naik. Daripada cop kening tu lah. Betul. Jadi masa tu Tasha pun masih berkahwin, ada audience. Maksudnya lah kan nak tengok live semua tu. Betul. So kena konsisten lah. Kalau dah naik sekali kita tak konsisten, sama je. Tak pergi mana juga, betul tak? So bila, sorry lah kalau Kak tanya kan. So bila Tasha dah berpisah, audience tu makin naik ke ataupun audience pun macam tinggalkan Tasha? Rasa-rasanya pada waktu tu. Alhamdulillah, Tasha start daripada first Tasha naik sampai sekarang masih maintain. Ramai yang support Tasha juga. Lagi-lagi Tasha ni adalah ibu tunggal, jaga anak juga. So ramai masih sayang Tasha lah untuk start. Alhamdulillah. Anak memang full time dengan Tasha? Anak Tasha gila-gila. Tasha seminggu, Tasha punya ex seminggu. Macam tu, alhamdulillah. Ada lagi? Influencer ni boleh menjana income lah Betul. Dengan income tu juga Tasha besarkan, bukan besarkan maksudnya, sebab kalau besarkan Tasha sendiri kan, sebab ayah dia pun bertanggungjawab lah. Alhamdulillah. Cuma bolehlah untuk sara hidup Tasha dekat sini. So far ayahnya bertanggungjawab ya? Alhamdulillah. Dia seorang yang bertanggungjawab. Tasha appreciate benda tu dan juga bersyukur sebab ramai juga lelaki dekat luar sana yang tak bertanggungjawab dengan anak dia, tapi Tasha masih dapat tanggungjawab tersebut. So bersyukurlah, betul tak? Betul. Okay lah kan. Cuma sekarang Tasha fikir diri Tasha dan juga masa depan anak macam mana. Macam tu. Kalau Tasha boleh kongsikan lah. Kongsikan apa tu? Maksud saya in terms of income lah. So influencer ni memang boleh menjamin lah kan masa depan, sebab kita nampak trend dan market sekarang ni memang influencer dia kalau ni memang as a income. Kalau masih relevan, okey lah. Macam mana kita nak kekalkan? So itu yang Tasha cakap tadi. Kita kena kekalkan benda tu supaya kita masih kata orang laku lah kan. Tapi benda tu susah, tak senang. Sebab kita kena fikir banyak benda untuk kita go. Sebab tu macam Jihad cakap, dia kena ada plan lain untuk kita strong. Contoh macam dia buat bisnes apa semua kan. Macam Tasha, mungkin Tasha ada plan buat bisnes juga, tapi bukan dekat sini. Tasha akan buat kat Indonesia lah, insyaAllah. Tasha selalu balik Indonesia tak?
Selalu juga. Tak adalah selalu. Setahun 3 kali. Family masih semua dekat. Family semua dekat sana. Tasha je dekat sini. Sorry, Tasha seorang-seorang ke dekat Ya, sini? Tasha seorang-seorang dekat sini. Oh, bagusnya dia. Sangat kental lah. Ya, Tasha seorang-seorang dekat sini masa umur lepas tu kakak Tasha masa COVID tu semua balik kampung. So memang Tasha fully seorang-seorang Tapi lah. keluarga tu masih rapat lah dengan Tasha ke macam mana? Sebab Tasha seorang kat sini mungkin kita nak Sebab ada anak. berkasih Yang cukup Tasha dengan boleh keluarga. cakap Tasha seorang-seorang je. Dekat sini. Betul. Tasha bukan seorang, ada anak berdua. Berdua saja. Okay. So Tasha dah tak in contact dengan keluarga betul lah. Untuk sekarang ni tak. Okay. Tapi doakanlah supaya ya. Yalah. Okay, untuk Macam Jiha, saya dapat tahu sebelum ni dia cakap dia nak berpindah ke KL. Boleh komen ke? Jiha plan sebab bila jadi content creator kita banyak event kan. Banyak event, banyak kerja yang perlu settle di KL. Lepas tu Jiha ada kolaborasi yang memerlukan Jiha untuk stay dekat KL. So Jiha dah pindah dah pun sebenarnya. Dah pindah daripada Penang ke KL? Jadinya sekarang ni Dah di KL ke di Penang? settle rumah semua dah. Tapi adalah masalah sikit yang menyebabkan Jiha untuk tak apalah kita cancel semua. Patah balik? InsyaAllah ada rezeki. Oh, maksudnya Lain. Penang, KL dan patah balik Penang? Tapi Jiha sempat duduk KL ke ataupun Sempat duduk sekejap je dalam. Kalau Jiha cerita ni pun macam pelik kan. Jiha ceritalah kan. Tapi yang ni bukan reka cerita tau. Okay. Jiha dah pindah, dah ambil rumah. Okay, so dah masuk ambil kunci rumah, masuk dalam rumah tu, and then sehari je sempat duduk. Lepas tu Sekejap sangat. dah bayar deposit apa semua, dah duduk, and then kita nak balik Penang nak ambil barang untuk pindah ke KL. Macam tu. So Jiha tidur satu malam, keesokan tu Jiha dengan husband balik untuk bawa barang-barang dari Penang ke KL. Lori semua dah settle. Barang semua dah naik atas lori? Dah. Lepas tu ada benda yang berlaku? ada benda yang berlaku. Jiha ambil benda ni macam tak ada rezeki lah. Apa yang berlaku tu? Macam tak ada rezeki. So Jiha cancel semua. Tuan rumah bagi tahu kalau you keluar nanti deposit tak dapat, tak apa. It's okay. Tapi sebab kita suspend tahu lah benda kan tu tak cerita ada dia. rezeki kan. Boleh ke Ada share? lah. Tak boleh share. Boleh share dengan kita? Adalah sebab Okay. Dia mesti bersebab. dia mesti bersebab sebab sehari kan kita dah settle bayar semua. Dan Tiba-tiba- rumah dekat Penang tu pun dah kemas semua. Lori pun dah siap. Tiba-tiba cancel. Maksudnya tiba-tiba cancel. Bila fikir balik, Allah punya planning lebih baik daripada kita kan. Kita merancang, Allah merancang. So maksudnya kau memang kena duduk Penang je. Buat sementara waktu ni aku duduk situ dulu. Tapi ada plan lagi nak ke KL? Aku rasa Pindah. aku dah tukar plan dah. Maksudnya bila aku tengok macam ni, maksudnya rezeki aku memang bukan kat sini lah. Memang setiap minggu dia akan setiap bulan dia akan stay dekat Penang. Dekat KL. Turun KL. So kebanyakannya 2 minggu di KL, 2 minggu di Penang. Faham. Macam tu, 2 minggu KL, 2 minggu Penang. Sebab tu dia buat keputusan untuk pindah. Tapi bila pindah tu dia jadi sesuatu, so dia fikir tak ada rezeki kat sini. Mungkin aku kena stay kat sana macam tu. Tak apa, itu asbab je. Asbab. Pandai. Aku suka hang ni. kan. Penang masih sayangkan Jiha. Masih memerlukan. So rumah kat Penang tu nasib baik belum let go ke? Dah call tuan rumah nak let go apa semua dah. Tapi nasib baik kita boleh call balik. Balik cakap, sebab baru bincang sehari, elok kan? balik. Okey, alhamdulillah. Lori tu dah sampai sini ke Masih di sana. masa tu nasib tapi cuma barang lah dah naik lori. Akak ni tanya kita orang, akak ni macam mana ni? Macam mana akak boleh startnya buat podcast? Podcast ke podcast? Podcast Boleh. Yang mana dua-dua Hassan boleh. dua-dua Okay. Macam mana akak boleh start? Cuba akak cerita. Siapa yang pencetus bagi idea? Ya. Siapa tu? Siapa ya? Kenapa akak tengok kat luar? Adakah orang itu di luar? Kita kan buat bisnes. Faham. Kita buat confinement. So sekarang ni kita mengikut trend lah. Orang buat podcast dan kita pun
Buat join the Trend. trend. the trend. Oh, faham. Untuk macam saya cakap lah, untuk mengekalkan relevant. Ya, betul. Macam kita bukan content creator, bukan influencer macam tu kan. Tapi kita nak kekalkan brand kita tu masih relevant. So macam tu lah, kenalah buat Kalau nak podcast. ikut umur, kita dah agak terlewat. Tapi terpaksa jugalah catch up. Okay, Tapi dia tak ada istilah terlewat. Ya kan? Terpaksa lah jadi macam umur 25. Terpaksa dah. Reverse balik 10 tahun. Kira sebelum ni akak di belakang kamera lah Kita tak pernah Macam tak adalah menunjukkan diri ke apa, kita just like, macam just business owners yang macam orang lain saja. Faham. Sebab life kita bukan as a content creator ataupun Tapi influencer. ada juga kan business owner yang dia create dia punya personal branding personal sendiri. branding. Jadi Tapi kita- sebelum kita ni tak online ke offline? apa business? Business tu. Semua online. Oh, faham. Kita dulu kita tak pergi TikTok. Kita dekat Instagram. Asal pun sebelum TikTok. Macam sekarang memang asal pun bisnes kita 6 tahun lepas dari Instagram dengan Oh, Facebook. faham. Pada waktu tu Facebook mula-mula, dan bila orang semua switch ke Instagram, kita pun ke Instagram. Bila Dan semua sekarang dah dah TikTok, TikTok, kita pun sekarang slowly kita nak baru follow. start berjinak-jinak dengan TikTok sebenarnya. Dan kita pun perlu nasihat daripada Tasha dengan Jiha lah untuk kita berjalan-jalan di TikTok. Macam So, mana kita tak ada Sebenarnya pengalaman. TikTok dulu sangat mudah lah untuk kita capai FYP, betul tak? Tapi sekarang ni TikTok pun dah main peranan banyak juga sebab dah ramai sangat orang lari dekat TikTok. So dia dah buat macam-macam apa tu? Macam-macam Content. bukan konten, dia macam-macam Rules. rules untuk kita naik macam tu. Dulu kita buat cara dah naik settle. Bercakap sikit macam dah naik. Habis sekarang ni nak cakap macam-macam mana pun susah sikit nak naik lah. Sebab tu kita kena fikir lebih banyak konten. Kena study dulu, kena kreatif. Betul, kena banyak kreatif dulu barulah boleh naik. Sebenarnya akak macam kagum tau, sebab kreativiti tu bukannya senang tau, nak fikir, nak Idea. keluar ideas. Macam mana sebenarnya macam Jihasri, macam mana you start ataupun macam mana you esok nak buat video apa ke, ataupun tiba-tiba rasa nak buat terus buat je. Tak, kalau Jia memang ada planning, Jia tulis. Ada tulis ya. Kalau boleh tengok buku Jia, setakat ni dah ada 2 buku, penuh lah Jia tulis. Content planning ke? Macam content planning lah. Lepas tu skrip, macam Jia lebih kepada lip sync kan. Lip sync. Tapi untuk content, maksudnya untuk nak menjadi seorang content creator, nasihat Jia, kita tak boleh nak jual muka semata-mata. Kalau dulu siapa cantik dia menang dekat media sosial. Tapi sekarang kita kena ada idea yang bernas, yang best lah untuk kita tonjolkan dekat orang ramai. Sebab zaman dulu bukan dulu lah, maksudnya sebelum ni influencer je okey, tapi sekarang ni influencer tu dia kena ada ilmu juga. Dia tak boleh jadi content creator, kita buat benda yang sama, ulang benda yang sama selalu sangat, nanti lama-lama orang akan boring. Benda tu dah terlalu lama. Jadi macam Jiha start dengan lip sync. Masa tu Jiha buat suka-suka. Macam mana Jiha belajar buat lip sync? Sebab lip sync ni susah tau. Macam mana Jiha praktis dulu tak sebelum record? Praktis. Tapi sebab Jiha ni, Jiha jenis daripada kecil lagi, Jiha jenis cepat hafal. Dah tangkap. So bila Jiha dengar skrip orang cakap tu, so Jiha boleh hafal benda tu. Jadi Jiha starting, Jiha buat tu naik. Kita buat lip sync. Tapi bila dah masa dalam 2 tahun buat lip sync tu dah lama sangat, lama-lama tu view dah makin turun. Lepas tu Jiha fikir, aku dah tak relevan kot. Tapi bila Jiha fikir balik, kalau kita tengok Khairul Amin yang ada bagi tahu kan, maksudnya benda yang terlalu lama kalau kita buat, orang akan boring dengan kita. Orang bosan. So kita kena ada ilmu, kena cari konten lain yang sesuai dengan kita untuk kita buat. So untuk konten yang seterusnya, Jiha create makeup tutorial tapi dalam bahasa Kelantan. Faham. So kau nak tukar niche lah ni. Bukan, aku masih lagi ada lip sync. Okay. Tapi aku campur dengan makeup tutorial dalam bahasa Kelantan. Faham, So kita faham. pelbagaikan kita punya niche. Konten. Susah tau nak fikir kan, mula-mula lip sync, lepas tu macam mana nak kekal relevan lagi, nak kena Sebab tu kena fikir dia semua tu kena tahu niche dia tu apa. Apa yang dia boleh apa orang suka dekat dia. Kadang-kadang macam Jiha, orang suka Jiha disebabkan dia more tu cantik, makeup yang cantik kan. Tapi orang tengok Tasha bukan more tu makeup. Orang tengok Tasha pula dia more tu macam Nak gelak.
Dia macam kelakar, nak happy. Kalau macam tengah sedih tengok Tasha macam kelakar. Macam tu random orangnya. Macam tu. Dengan orang lain pula dia macam-macam niche ada. Sebab tu dia tak boleh nak ikut orang. Bila kita nak ikut orang macam kau ni siapa sebenarnya? Macam tu kan. Orang macam susah nak berfikir. Macam tu. Sebab itulah kalau akak tengok dekat TikTok tu banyak orang-orang yang buat berbeza-beza. Yang ni buat macam ni, yang tu buat macam ni. Macam tu. Macam dia lip sync kan. Macam Tasha mau tu random je. Kalau macam macam Jia ada niche dia. Tasha kata Tasha random. Disebabkan random tu ada tak bila Tasha post video ada komen yang negatif? Macam dia memang tak ada kan. Macam Tasha sentiasa ada. Sentiasa ada? Sentiasa ada. Tasha Tapi memang aku nak tahu juga macam mana wujudnya haters tu. Haters tu. Setakat ni aku tak ada lagi haters. Okay. Baik je. So aku nak tahu juga kenapa Tasha orang buat pun macam tak tu. tahu ya. Sebab Tasha rasa bila orang dikenali, makin ramai orang kenali kita, makin ramai juga macam orang yang benci kita, betul tak? Ramai juga orang yang tak berpuas hati. Macam dulu Tasha punya konten mau tu macam bercakap yang mak-mak macam bercakap kat rumah macam jerit-jerit sikit dengan anak apa semua kan. Lepas tu mungkin diorang tak suka nampak terlalu jadi diri sendiri pun tak boleh juga. Jadi diri So sendiri macam tu. mesti orang tak cakap kenapa nak Kenapa kena jerit-jerit macam tu kan. Kenapa macam ni. Tapi sebenarnya Tasha nak tunjuk yang sebenarnya macam ni kehidupan dekat rumah. Macam tu. Tasha tak nak tunjuk yang dekat social media kena buat macam ni. Tu kan macam fake, betul tak? Dia kena So nature. Tasha nak tunjuk yang sebenarnya korang pun macam ni kan, layan anak macam tu. ada haters komen. Ada je sebenarnya. Ada juga, kan? Tapi yang paling penting, walaupun dia haters, kalau jumpa depan-depan still nak bergambar. Betul tak? Betul tak? Ya. Sebab Tasha tengok juga tau, macam Tasha check dia punya DP apa semua kan. Tapi bila jumpa dekat event ke ataupun macam jumpa ni, Tasha nak nampak. So maksudnya orang yang komen tu bukanlah fake profile. Maksudnya dia account tak. muncul. Ada juga yang fake, ada juga yang betul-betul. Tasha pernah take by heart tak? Macam teringat-ingat pula komen sampai tak boleh tidur masa awal-awal dulu ke? Mungkin masa dulu ada. Tipulah cakap tak ada, betul tak? Kita pun manusia juga kan, walaupun dekat social media. Tapi dulu tu tak seberapa sangat. Sekarang selepas Tasha macam bercerai kan, ada status maaf cakap J kan. Itu lebih sensitif lah untuk Tasha. Sebab ada je komen-komen yang cakap macam patutlah kena ni macam tu. Kenapa? So Tasha pun boleh berfikir juga, overthinking lah kitanya kan. Betul ke macam tu? Yalah, komen orang kita tak boleh nak tapis. Betul. Tasha kahwin berapa lama ya? 4 tahun. 4 tahun. Jia dah kahwin berapa lama ya? Tadi akak tanya Tasha kahwin masa dulu kahwin berapa lama. Jia pula? 2022 je kahwin. So berapa tahun tu? Akak ni matematik Baru tak lagi berapa lah. 3 tahun lah. 3 tahun ada. Ke baru 2 tahun? Anniversary, dah sambut anniversary yang ketiga 2 ke? hari bulan 2 2022. Oh, kau kahwin 2022? Oh, baru lagi. Aku doakan Hang senior. Hang senior. Belum 4 tahun kan? Belum. Aku doakan yang baik-baik untuk kau. Amin. Suami je orang Penang. Orang Penang. Ada datang sekali kali ni? Ada. Jia kenal suami kat mana? Jia kenal suami masa dulu Jia berniaga nasi lemak. Masa tu arwah mak masih ada. So masa tu Jia sekolah menengah masa tu. Dalam tingkatan 3, tingkatan 4. Lama dah lah kenal. Lama dah, tapi masa tu Jia berniaga nasi lemak. So kedai Jia dekat sini, rumah dia dekat sini. And then masjid dekat sini. Kita berniaga pukul 4 pagi. Jadi dia akan lalu nak pergi masjid tu, kita hari-hari tengok. Jodoh apa orang kata kak? Kiriman Jodoh Tuhan. syukur. Kiriman Tuhan. Macam tu. Jodoh dari masjid. Nak pergi masjid tengok hang. Betul. Jodoh dari masjid. So masa kalau hari cuti Jia duduk kat situ, waktu Zuhur pun kita nampak dia lalu. Pergi masjid Asar pun dia lalu. Pergi masjid lah. Pergi Maksud masjid. dari sekolah, masa dia umur sekolah ke? Kan? Ya, maksudnya Jia berniaga dan dia masa tu dia
aktif sukan, dia tengah main bola masa tu. So pagi-pagi dia akan jogging, pukul 4 pagi dia jogging dekat kawasan kedai. Tak tahulah dia jogging memang nak Maksudnya anak aku usia rasa Jihad dia nak macam tu lah kan. sebab nak tengok Jihad. Betul. Semangat Sebab dia tu pergi makin masjid tu sebab rajin. Jihad. Pastilah, tapi masa tu tak kenal lagi. tak kenal. Tapi memang Jihad daripada Kelantan, duduk di Penang. So meniaga dekat Penang tu memang kita nampak dia. Hari-hari akan lalu dengan motor pergi masjid waktu subuh. So kita memang tak boleh tengok orang pergi masjid ni. Kena ikut. Dan memang minat. Gitu. So bila nampak dia pergi masjid selalu, lepas tu benda ni bertahun-tahun kita nampak. Seorang-seorang dia. Jadi arwah Mak Jihad masa tu ada sakit kanser. Dia memang masa tu Mak Jihad dah nazak dah lah. Jadi Mak Jihad approach dekat husband Jihad, nak tak jadi menantu makcik. Offer dekat macam menantu. tu. So dia pun setuju. So dia pun tak ada jawapan. Oh, masa tak ada tu. jawapan lagi Tak ada juga. jawapan. Tapi masa tu adalah, tapi sebab Jihad pun masih muda, masa tu masa sekolah kan. Tapi Mak Jihad dia fikir macam ni, oh nanti bila aku dah tak ada orang boleh jaga anak aku. Tapi masa tu tak serius sangat pun, kita berkawan je macam biasa. So bila Jihad dah start jadi model masa umur 18 tahun, 19, kita dah start cantik, dah pandai make up, kita sombong. Tak nampak masjid dah. So kita sombong, kita tinggal lah dia. Aku tak mau dah dekat hang. Kita putus. Macam tu lah lebih kurang. So bila dah main besar ni, dia rasa macam aku kena cari balik dia ni. Susah nak Sebab jumpa orang teringat di cerita masjid. masjid tu. Cari orang yang boleh Sebab membimbing. dia tak berkawan dengan lelaki kan. So dia rasa macam aku rasa dia je yang terbaik. Jadi dia buat solat istikharah. Dia ambil masa setahun. Solat istikharah, buat solat taubat. Kan kita setiap hari buat solat taubat, minta ampun. Allah bagi rasa nak kahwin. So Jihad beli bunga, beli jam, bagi dekat dia. Jihad yang ajak dia. Jihad tanya dia, awak nak kahwin dengan saya? Lepas tu dia kata, dia diam. Lepas tu dia kata, nak ke tak? Dia angguk. Okey, awak masuk minang saya bagi masa 2 minggu je. Hantaran semua free, tak payah buat keluar apa-apa pun. Masa tu saya kahwin. Masya Allah. Ya. Menarik. So akulah yang ajak dia Adakah kahwin. ini hint untuk aku? Hang kalau jumpa lelaki yang soleh, hang kena tinggal. Sebab lelaki ni dia dah hampir pupus dah. So maksudnya Lelaki kita yang baik. kena approach you dulu? Ya, kita kena approach. Tapi Jangan malu. dia kata kena lelaki yang soleh. Soleh. Tapi macam mana nak dapat lelaki yang soleh? Kena Mesti kita yang daripada perempuan yang baik. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Yang tu Allah janji. Kalau Dan hang nak pilih aku ke ni? aku cakap umum lah. Macam tu. So hang nak pilih aku nak cakap apa ni? Tapi hang, aku nak cakap kan. Mula-mula aku kenal hang, aku nampak macam ting-tong sikit kan. Sekarang? Tapi lama-lama, nombor 1 sekali hang paling cantik lah. Makin lama makin cantik. Antara semua Yang aku lah. mestilah hang kan best friend aku. Lepas tu Asyik baik best friend. yang kedua, nombor 1 paling cantik. Lama-lama aku nampak hang makin cantik. Yang kedua, hang punya percakapan nampak Matang. makin tersusun. Dari segi pemikiran hang nampak makin matang. So aku sukalah dengan hang punya. Dulu tu aku buat-buat je Jihad. Sebenarnya daripada dulu aku dah macam ni. Oh iya ke? Kau tak nampak. Engkau je yang tak nampak. Oh betul. Ada lagu tu. Tapi aku sukalah dengan perubahan diri hang tu. So untuk yang konten tadi, sorry aku masuk balik part tadi tu kan. Macam hang cakap hang lebih kepada kelakar-kelakar kan. Aku rasa kelakar-kelakar tu hang boleh teruskan, tapi hang kurangkan, hang lebihkan kepada konten kecantikan ke, sebab hang dah makin cantik dah sekarang ni. Sebab tu kalau kau tengok sekarang, mana ada dah macam gitu. Cuba kau check sekarang. Inilah kau. Kau tak update apa pasal aku kan? Cuba kau tengok sekarang. Faham. Nanti aku tengok. Tapi aku sukalah dengan perubahan hang tu. Lepas tu, hang tak tahu, masa aku tengok hang macam tu, okay, yang ni dia macam deep sikit kan. Masa aku tengok hang di fasa yang masa tu kan, yang masa hang mula-mula jatuh dulu tu kan. So aku terdetik dekat hati, ya Allah aku nak jumpa dengan Ananda dan Natasha. Tapi aku tak tahulah sebab hang famous. Aku takut nanti hang tak layan aku. Macam tu. Tapi Tasha nak bagi tahu kan. Dulu Tasha memang tak ada kawan. Selepas Tasha maksudnya masa Tasha dalam fase berkahwin, Tasha memang tak ada kawan langsung lah. Mau tu macam duduk rumah je. Buat konten pun dekat rumah. So memang jarang lah konten Tasha tu dekat luar. Tapi Alhamdulillah ini adalah sebab lah orang cakap kan. Selepas Tasha berpisah,
Tasha jumpa Tasha punya live diri Tasha sendiri. Tasha tahu macam mana diri Tasha. And then alhamdulillah Tasha pun sekarang ada kawan-kawan yang bersama Tasha lah. Contoh macam Sebutlah nama aku. macam Jihad Iqbal. Kena jihad dari inilah social media semua. Betul. So tak adalah rasa keseorangan sangat lah. Macam tu. Masa Tasha mula di fasa ambang perpisahan, Jihad lah datang menyelamatkan Tasha ke macam mana? Lambat sikit dia. Lambat sampai. Lambat sikit. Tapi masa dia di ambang tu kan, perpisahan tu, dia terdetiklah hati, ya Allah nak jumpalah dengan dia ni. Sebab dia tengok, dia ni orang yang bagus. Maksudnya, aku daripada tu aku tengok hang orang yang bagus. Maksudnya bila hang jumpa dengan orang yang baik, tak kisahlah pasangan ke, kawan ke, hang boleh jadi lebih baik, lebih soleh, lebih. Sebab aku mengikut kan sebenarnya kan? Sebab hang cepat terikut karakter orang. Ya, betul. Sebab tu lah, tak apalah. Jadi, so sekarang ni aku tengok hang, aku seronok bila hang dah mula berkawan dengan kawan-kawan kita kan yang ada. So hang ada live sikit. Barulah nampak macam sebenarnya kau boleh je. Boleh. Kenapa dulu macam tak boleh macam tu kan? Sebab hang limitkan diri hang. Ya, dulu tu macam sebab kita tak nampak siapa-siapa, hanya nampak orang yang sekeliling kita. So kita akan macam stuck dekat situ je. Sebenarnya bila kita tengok dekat luar tu luas je lagi. Banyak benda yang boleh kita belajar lagi. Cuma masa tu mungkin sebab Tasha ambil keputusan untuk betul-betul jadi suri rumah. Sebab itulah Tasha buat macam style Tasha di rumah macam tu. Maksudnya tak bersiap sangat. Masa tu as husband memang tak bagi bersiap ke, tak bagi bercampur ke. Kalau akak boleh tanyalah, kalau tak boleh tak apa. Sebab akak sebenarnya nak tanya juga kenapa Tasha berpisah. Kalau Tasha boleh share, kalau tak boleh it's tahu. Mungkin Tasha bagi tahulah sikit untuk ibu-ibu dekat luar sana. Mungkin ada kesilapan diri kita sendiri juga sebab kita rasa macam terlalu selesa. Terlalu selesa sampai kita pun tak menjaga diri kita sendiri. Lagi satu memanglah penat dekat rumah, of course lah, sebab kita ada anak kan. Ada anak, lepas tu bukannya saya dekat rumah tu tak ada kerja. Saya pun bekerja sebagai content creator. Saya kena buat kerja saya, content saya. So dikatakan penat juga dari segi mental jugalah. Mental tu more tu macam penat sangat kita punya fikir apa yang perlu kita buat selepas ni macam tu kan. Sebab tu sampai tak bersiap. Maksudnya punca dia adalah tidak bersiap ke? Maksudnya Tasha berpisah sebab ex-husband nampak Tasha tak bersiap ke? Yang tu Tasha rasa Tasha pun tak tahu sangat. Tasha pun tak tahu sangat sebab apa. Sebab masa tu dia pun tak cakap sebab apa. Just cakap macam Tasha rasa sebab tak ada jodoh kot. Mungkin Tasha yang rasa dia tak bersiap. Betul. Tasha rasa benda tu. Jihad dah ada anak ke? Buat masa sekarang belum lagi. Adakah Jihad sebab planning ataupun belum Allah berikan rezeki ke? Mula-mula Jihad planning, tapi lama-lama dia jadi sunyi So Jihad tengah berusaha lah sekarang ni. Kalau ada rezeki, ada. Berusaha sendiri sajalah, bukanlah ada pergi hospital ke? Tak ada belum lagi belum lah. Lagipun baru lagi kan. So tapi akak tengok macam Jihad kan selalu join macam kelas agama ke macam tu. So macam mana Jihad decide untuk macam lebih mendalami ataupun join Usra ataupun ada satu kawan yang ajak lepas tu Jihad apa sebab Jihad nak terus mendekatkan diri dengan keagamaan? Dia sebenarnya memang dari kecil Jihad macam tu. Cuma Jihad tak post. Memang dari zaman arwah mak ada memang macam tu. Maksudnya kita akan solat dekat masjid, lepas tu kita akan dengar kuliah kan, kuliah maghrib. So bila arwah mak Jihad meninggal pun Jihad buat benda yang sama juga. So bila aku start kenal hang tu aku jadi busy sikit. Apa? Sebab selalu datang sini jumpa hang. Jangan disebabkan aku. Ada kerja tau. Okay, sambung balik. Lepas tu memang dari kecil
lepas mak Jiha meninggal pun Jiha akan solat dekat masjid, lepas tu kita dengar kuliah maghrib. Tapi sekarang ni kalau Jiha pergi jumpa macam ustaz-ustaz yang macam ada nama sikit famous, sebab itulah Jiha record sikit dan post. Dia sebenarnya memang dari dulu. So kalau yang tu selalu usrah yang perempuan lah kan? Tak ada yang Tak, maksudnya lepas mayang kita duduk belah muslimah, ustaz duduk belah sana, kita dengar daripada tirai tu je lah. Macam tu. Macam tu lah. Tapi bagi Jiha untuk kita maintain Istiqamah. untuk kita maintain jadi orang mukmin yang baik, kita kena ada ilmu. Tak kisah kita nak jadi seorang isteri, kena ada ilmu. Kita nak jadi anak, peranan seorang anak kepada ibu, kena ada ilmu. Betul tak? Kita nak jadi apa-apa sekalipun mesti ada ilmu. Jadi bagi Jiha, ilmu kena sentiasa cari. Kalau tak sempat pergi masjid kan, sambil-sambil make up pun Jiha akan buka YouTube untuk dengar ustaz ataupun ustazah, tengok apa-apa topik yang ada. Sebab bagi Jiha ingat lagi ada seorang ustaz dekat YouTube tu, Jiha tak ingatlah nama dia. Tapi ustaz cakap, kita nak hidup ni, kita kena tahu tujuan kita hidup ni untuk apa. Adakah untuk make up semata-mata? Adakah untuk kita pergi kerja, balik kerja? Adakah untuk kita fokus jaga anak? Adakah untuk kita berkhidmat pada suami semata-mata? Dia ada tanggungjawab utama yang perlu kita fokus. Maksudnya hubungan kita dengan Allah lah. Kan? Bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, apa sahaja masalah yang mai, kita akan boleh tenang. Kita akan boleh chill. Sebab tu Jiha tak pernah ada istilah dalam hidup Jiha, oh aku berada di titik paling rendah, oh aku rasa dah fed up nak hidup. Jiha tak ada istilah macam tu. Walaupun mak ayah Jiha meninggal waktu Jiha masih kecil, Jiha redha dan Jiha doa ke Allah, ya Allah terima kasih bagi ujian, bantu aku untuk aku lalui ujian ni. Sedih pula. Selepas arwah mak pergi, Jiha ada siapa-siapa ke dengan bersama-sama Jiha? Dekat Penang tu sebab kan Jiha kan macam migrate kan daripada Kelantan, sebab Jiha asal pun memang all the time pun in Kelantan kan, saudara semua. So Jiha Jiha macam mana meneruskan kehidupan tanpa mak, sebab mak kan kanser kan, sakit kanser. Tak ada siapa-siapa, sama macam Tasha. Jiha maksudnya Jiha anak tunggal lah. Ada adik-beradik Dengan adik-beradik dan masih sekolah lagi semua. Jiha sulung. Jiha anak nombor 2. Abang Jiha masa tu college. Tapi Jiha sedih ni bukan sebab ni, sedih cuma rindu je. Yalah. Faham. Sebab aku pun, sebab Tasha pun jauh kan daripada family. So Tasha faham. Tasha selalu sebenarnya Tasha nak mendekatkan juga untuk sekarang ni. Tasha sama je, Tasha tengah nak mendekatkan diri Tasha dengan Tuhan. Sebab Tasha sentiasa share dengan Jiha juga, sebab Tasha rasa Tasha dah jauh. Dia macam dah jauh dengan dia selepas Tasha bercerai. Selepas bercerai Tasha rasa macam semasa Tasha berkahwin, Tasha sentiasa tak lupa solat. Tasha sentiasa solat 5 waktu. Tapi kan selepas tu Tasha rasa macam Tasha dah jauh, sebab Tasha fikir masa yang lepas bercerai tu, kenapa kau bagi macam ni dekat aku? Sebab aku dah buat apa yang kau suruh ya Tuhan. Aku dah solat 5 waktu. Aku dah baca Al-Quran macam mana dia suruh aku. Tapi kau beri cubaan yang semana aku tak mampu pun nak buat. Macam tu. Lepas tu Tasha rasa macam kenapa perlu Tasha? Kenapa bukan orang lain? So Tasha stop solat dalam masa tu 2 minggu Tasha buat. Selepas Tasha stop solat 2 minggu, lepas tu Tasha berfikir balik. Bila Tasha berfikir balik, kenapa aku patut buat macam ni? Sedangkan apa yang Allah buat ni adalah ujian untuk Tasha lah. Selepas yang Tasha stop tu, Tasha terus macam liat. Tasha terus liat. Dia rasa macam susah nak bangun. Susah nak rasa macam dulu balik. Sebab tu Tasha sentiasa share dengan dia macam mana nak jadi macam kau. Macam mana nak istiqomah balik. Macam mana nak jadi Tasha yang dulu balik. Sebab Tasha rasa, faham tak bila kita dah pernah rasa apa yang kenikmatan yang risau bila kita macam lambat-lambat kita akan rasa risau benda tu kan. Tapi sekarang Tasha tak dapat rasa dah benda macam tu.
Sebab tu Tasha cakap dengan dia Perlukan kalau kawan-kawan lah. Perlukan orang yang untuk support lah. Sebenarnya macam surrounding pun nak kena apa? Penting lah kan. Betul. Untuk kawan kita. Tapi sekarang ni penguat Tasha ialah anak lah ya. Boleh Betul. katakan. Sekarang ni penguat Tasha adalah anak dan juga diri sendirilah. Sebab kalau tak ada Tasha, takkan ada lagi orang yang support Tasha macam tu. Tasha je yang boleh bangkit. Sebab Tasha banyak tanggungjawab Tasha juga. Sebab orang dekat kampung pun Tasha yang bertanggungjawab. Ya. Mak bapak Tasha. Saat Tasha berhijrah ke sini. Maksudnya Tasha rasa betul-betul di titik paling rendah adalah selepas bercerai lah. Betul. Selepas bercerai. Macam anak Tasha kan, ada ke? Yelah, Tasha kan selalu buat konten dengan anak semua. Ada tak orang macam cakap-cakap yang tak baik ke, negatif komen ke so far? Ada. Orang bandingkan cara Tasha jaga dengan cara sebelah sana jaga. Tapi Tasha sebagai ibu, tipulah cakap tak terasa kan. Kadang-kadang Tasha terfikir juga macam salah ke Tasha jaga macam ni, macam tu. So yang betul macam mana? Sebab Tasha tak ada pendidikan daripada kampung. Memang Tasha tak ada sekolah sangat lah. Sebab tu Tasha akan compare juga bila orang macam banding-bandingkan. Sana jaga elok je anak tak jerit-jerit apa semua, sampai dekat engkau anak jerit-jerit. Macam tu kan. Tasha memang terasa. Tapi dalam terasa tu Tasha overthinking. Sebab Tasha rasa macam betul ke disebabkan aku jaga macam ni, anak jadi macam ni. Macam tu. So ramai orang selalu cakap macam tu lah. Betul. Pasal anak lah. Pasal Anak penjagaan. dibandingkan penjagaan antara Tasha jaga dengan sebelah sana jaga, antara Tasha Alisha behave sebelah sana dengan Tasha tak. Macam mana orang tahu macam duduk serumah Sebab kita orang sama-sama content creator. Yelah, kita nak membesarkan anak, kita ada cara kita sendiri. Kita tak boleh nak copy orang. Betul. Ya, cuma bagi Tasha mungkin anak tak tahulah budak-budak kan. Mungkin dia yelah dengan mak sendiri mungkin dia lebih selesa ke. Betul. Macam tu kan. Cuma pandangan orang Tasha tak boleh nak stop apa yang diorang nilai terhadap Tasha. Tapi Tasha terima je sebenarnya teguran daripada diorang. Tasha ambil je mana yang Tasha rasa baik, Tasha akan ambil benda tu. Tapi diorang tak tahu yang sebenarnya macam mana Tasha struggle untuk dia. Apa yang diorang nampak tu dekat social media sahaja. Macam mana Tasha jaga dia dekat rumah, dengan macam mana dia punya tantrum dia. Macam mana dia punya yang orang tak nampak. Macam tu kan. Yang orang nampak itu je yang diorang tahu. Apa yang tak nampak diorang tak tahu. Kata-kata orang ni bila kita terlalu ikut, kita pula yang rasa tertekan. Tasha dah berapa lama berpisah? Almost 2 tahun. So far Tasha ada kenal orang baru ke? Ada terbuka hati dekat terbuka mana-mana hati, lepas ni? Kita dah tertutup. Tipulah kalau Tasha cakap tak nak, betul tak? Semua orang nak. Tapi untuk sekarang ni memang Tasha fokus untuk diri Tasha. Sebab selagi Tasha tak menutup lagi trauma-trauma Tasha yang sebelum ni, Tasha tak dapat nak buka hati lagi kepada orang lain. Sebab Tasha risau apa yang Tasha bawa untuk orang tu jadi toksik. Sebab sakit kita tak pulih lagi. So kita akan terbawa-bawa dengan hubungan yang baru. So Tasha akan sembuhkan dulu Tasha punya kesakitan, trauma Tasha, untuk Tasha jalan dengan hidup barulah. Untuk sekarang ni memang Tasha fokus untuk diri Tasha dan juga anak. So kira kalau dah 2 tahun Tasha masih rasa ada lagi Tasha masih ada trauma, sedih dan teringat-ingat yang betul. apa Tasha yang dah berlaku lama. Tasha rasa bukan disebabkan orang lain. Tasha rasa mungkin disebabkan aku. Sebab tu macam Jiha cakap tadi, kena perbaiki diri kita dulu, baru kita cari orang yang sekufu dengan kita. Macam tu. Tapi yang approach ada lah. Tapi ramai lagi orang. Ramai apa suami orang? Janganlah, tapi kan Jiha kan dah bagi tips tadi. Laki soleh. Tapi actually ramai lagi orang. Oh, ya? Tasha pun tak tahu kenapa. Tapi kalau akak nak tahu, taste dia tak ada dekat Malaysia.
Yang dia je. So approach lah macam mana pun. Dia bukan test dari mana. Test macam mana tu? Mungkin Tasha kongsikan. Janganlah. Boleh kongsikan nanti. Boleh tahu yang Tak mendengar. lah. Nama pun single. Mestilah kita nak apa yang kita nak. Betul tak? Mesti ada orang kita suka. Doa cakap yang baik-baik kan? Mungkin lah. Mestilah. Han tunjuklah kat kamera mana tahu ada yang tengok ni. Jadi yang suami orang yang bukan dalam test tu dah tak adalah nak mesej kan? Kalau suami orang memang tidak lah cerita dia. Jangan tahu. Jangan. Kita pun dah pernah rasa benda tu. Takkan kita nak buat untuk orang lain, betul tak? So Tasha memang takkan lah, insyaAllah lah. Jadi suami orang jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba. Tak jawab lagi test ni. Dia boleh tunjuk lagi. Tunjuk, ambil phone tunjuk. So orang yang tengok tu Akak kenal Zain Malik? Siapa? Kenal? Siapa kan? Zain Malik. Zain Malik artis. Test memang tinggi. Kena. Okey macam Yang nak berapa rasa-rasa nak Zain Malik tak payah. siapa rasa diri dia Zain Malik boleh Tapi kita DM tak tahu. sekarang. Ya, tapi tak juga. Kalau Allah dah tentukan jodoh Yelah, kita, yelah. kena terima lah. Mana tahu nanti macam dia kelakar ke kan. So macam boleh menghappykan kita gelak-gelak sama-sama satu kepala. tapi kalau terimalah. Zain Malik lagi elok lah. Kalau lagi lagi okey lah. Lagi nak. Tak payah hantaran pun tak apa. Free of charge. Dengan satu ayat bismillah, aku terima. Macam tu. Jangan Asalkan Zain Malik. Tasha kena hantar lah. tak payah hantaran. Tak payah kan? Tak hantaran. payah kan? Tasha yang buat hantaran untuk dia kan. Betul. Aku setuju. Yang tu aku setuju. Banyak kita banyak sebenarnya kehidupan orang lain lah kita. Tak indah-indah belaka. Tak suram-suram. Ya, orang nampak indah je sebenarnya, tapi orang tak tahu apa yang kita orang rasa. Baju. Okay. Zain Malik pun agak-agak lah. Ya, Anda lupa dah. Itu serupa je. Bukan dia. Tapi kalau dia, memang aku tak kenal hang dah. Tak ada kat sini. Tak ada kat sini, kat sana. Buat lagu dengan dia. Nak tahu daripada tadi sebenarnya. Akak dua orang ni adik-beradik ke? Macam partner bisnes bersama? Macam mana? Okay. Saya kenal Kak Aisyah daripada kita orang zaman sekolah tau. Oh, best friend forever. Nanti kita buat bisnes sama. Sejak saya umur 13 tahun, Kak Aisyah umur 14 tahun, dia senior sekolah saya. Oh. Kita orang boarding school. Okay. So daripada situ sampai sekarang alhamdulillah Masih berkawan. masih berkawan. Masih berkawan dan buat bisnes bersama-sama. Jarang kan ada kawan yang daripada Tapi sekolah. ni ada Mungkin kita cabaran satu kan? idea, satu kepala. Tapi satu maaf nak tujuan. cakap, pernah macam gaduh-gaduh ke? Drama tu mesti ada. Nak dan ranjau mesti ada. nak Tapi duri kita semua selalu macam get back macam lah kita couple. Adalah maksudnya. Siapa yang selalu pujuk? Tak, dia secara neutral. Tak, dia Biasa macam je. lepas dah happen tu, kita back lah neutral. Kita nak bincang, kita mesti ada drama. Tapi lepas tu, kita back to neutral lah. Kita dah Biasa lupa je. lah apa yang berlaku. Tapi ada Sebab orang kita dah nasihat. biasa daripada kecil. Ada orang nasihat dekat Jiha, kalau nak buat bisnes, nak share partner boleh, tapi jangan dengan best friend. Betul. So Tapi Jiha saya nak tak tanya lah setuju. apa cabaran Itu dia. selalu orang cakap je. Dan akak sendiri pun memang dengar. Tapi alhamdulillah, bukan nak kata apalah, tapi alhamdulillah akak dengan Kak Nurul so far macam okay. Bisnes tu kita dah 7 years, 7 tahun. Mungkin dah ni kot, dah tahu perangai masing-masing. Macam kita berkahwin juganya. Kita dah sama-sama tahu perangai dia macam mana, perangai akak ni macam mana. So, bila diorang gaduh, nasib baik dia tak ada yang batu keras satu. Macam tu. So, sama-sama air. Bila sama-sama air, diorang akan menyatu balik. Yang tak bestnya, satu air, satu api. Dia akan macam, nak macam ni. Macam ni, macam tu. Macam Faham? menang Tapi kan? tak juga Kak. Kita kan kalau saya bisnes dengan Kak Aisyah. Tapi kita cerita pasal bisnes 5 minit je. Betul. Yang lagi 1 jam, lagi 2 jam, kita cerita selain daripada bisnes. Sebab kita dah biasa dah kenal daripada kecil. So cerita kita tu daripada kecil sampai sekarang tak habis. Cerita yang tak habis-habis. Tapi kalau cerita pasal bisnes, kita fokus lah. Sekejap 5 minit je. pun okey. Paling-paling Lepas tu kita pun cerita benda lain. paling lama pun 30 minit tu dah lama lah. Tapi lepas tu Dah boring dah. Itu pun dalam in between 30 minit tu ada Selit-selit. cerita-cerita dulu kita ni. So bersabar je lah Ada orang. tips tak Kak? Macam mana nak kekalkan lama berkawan? Macam itulah saya cakap. Mungkin kalau kita
sebab kan orang cakap kalau selalunya orang yang berkawan lama ni dia tak akan boleh buat bisnes bersama. Betul. Tapi kita boleh buat sebab kita bercerita pasal bisnes, mungkin sekejap kita fokus, betul-betul kita fokus. And then lepas tu kita chill lah, kita cerita pasal kehidupan kita. Cerita seharian. Lepas tu kita banyak share Apa same yang kita interest. minat. Same minat interest. yang sama, Minat goal yang yang sama sama. kan. So kalau contoh nak cerita pasal baju. Ceritanya 2 jam cerita nak pilih baju kan. Antara kita sama-sama lah macam cantik tak baju ni, cantik. So tiba dah cerita pula cerita baju orang lain ke. Contohlah. Macam kalau kita nak pergi shopping pun kita beritahu mana yang okey, mana yang tak okey. Kalau tak okey dah, kita terus bawa dia. Tak payah kita nak macam adik-beradik lah kan. menipu dia cakap okey. tak adalah nak kecil-kecil hati ke, tak ada. Faham, Masa kita pun Kalau banyak kecil hati pun pasal kita dah lupa dah. Masa kita banyak je tolak ansur ke. Alah tak, macam tak kisahlah dah kenal tu lama. Family pun kenal. Anak-anak, ibu parents kita pun dah kenal each other. So macam mana akak boleh berfikir nak buat bisnes bersama-sama? Best friend kan? Itu secara neutral lah kan. Mungkin sebab kita terlalu sangat berkongsi sampai Apa kata kita buat macam tu? tak saya cakap sebelum ni saya buat bisnes sebab ikut saya punya keperluan. Faham? Macam ni sebab saya berpantang, sebab tak ada orang jaga. And then daripada saya punya pengalaman tu, so kita grow together. Buat sebenarnya daripada sebab kita orang je. masa tu masih bekerja. So balik kerja kita selalu borak dalam telefon. jam. Kita borak dalam jam, kereta lain-lain. Kita walaupun kereta kat belakang kita bercall. Faham. Tapi office lain. Cuma dia kadang-kadang sehaluan. Terus sehaluan kadang-kadang bukannya janji pun kejap terjumpa dekat dekat highway ni ke, tak ada. Tapi bila dah jam balik waktu sama, tiba-tiba kat belakang. So kita call borak-borak. So dari situ daripada jalan jam tu tercetuslah. Actually Siapa yang bagi idea tu? Actually bisnes ni Kak Nurul yang start. Lepas tu dah lama-lama tu dia ajaklah sekali Kak Aisyah join. Sebab mungkin yelah, kita kan nak check business partners pun orang yang kita kena percaya kan. Ada orang kata tak boleh dengan family, ada yang kata tak boleh kawan. Tapi benda ni sebenarnya tak semestinya lah bagi dia. Tapi saya cakap benda ni dia datang secara neutral lah. Neutral Bayangkan je. daripada umur saya berapa 13 tahun kita bercerita, berkongsi segala-galanya. Sebab kita orang boarding school, duduk asrama katil pun sebelah-sebelah. So sampai sekarang pun kita masih tak ada. Tapi kita sekolah sekejap je sama. Sampai mungkin 2 tahun je. Tapi kita tak pernah lepas tu putus. Kalau putus-putus pun sekejap je. Sama-sama Sudah balik. sekolah. Sentiasa lah. Tapi zaman dulu tak ada handphone betul-betul. Sebab tu awak kena kerap call saya. Selalu Komunikasi tu penting. Berkomunikasi. Jangan lost berkomunikasi. So, sekarang sama Hana ada ajak dengan aku buat pasangan bisnes kah? ataupun dengan best friend. Faham tak? Kalau tak dia jadi macam cut off terus tau. Hang nak ke tinggalkan aku? Drama. Sorry. Drama. Dulu pakai public phone. Public phone. Faham. Kan. Tapi kita dia jadi akrab sebab kita sama-sama kerja di KLIA. Rasa macam airport dia yang merapatkan kita balik sebab kita nak pergi travel. Lebih rapat lah masa tu. Yelah masa belajar sebab masa-masa adalah masing-masing masa-masa. Tapi ada kita tak masing-masing. ada pun macam Cut off terus. Tak cut off pun the friendship tu. Selalu je kadang-kadang dia pun pernah datang masa saya belajar, jumpa. Hantar dia dekat kampus dia dulu, lepas tu baru saya balik kampus saya. Macam tu pernah je. Tapi yang betul-betul bila kita semua dah habis belajar, dah start kerja, kebetulan dia kerja dekat area sama dengan KLIA, dan kita baiklah. Okey Kak. Tasha nak tanya kan, sekarang ni kan banyak orang yang kena scam. Contoh macam manager scam talent, PA scam dia punya talent juga. So ada tak pengalaman akak berdua ni dalam bisnes kena scam dengan orang? Dah percaya dah tapi kena juga. Tasha pernah juga? Akak pernah? Ada tapi Kak Nurul lah cerita. Mereka pengalaman yang scam dalam seumur kita berbisnes ni Kak. Ada tu ada. Mesti ada. Mesti ada. Okay, saya bagi satu pengalaman saya. Ya. Kita masa tu sibuk untuk menguruskan permit pekerja kita. Lepas tu kita percayalah dengan seorang ni. Dia macam ejen, dia datang dekat kita punya office. Dia cakap dia boleh menguruskan segala-galanya. So kita pun percaya. Kita pun serahkan duit. Dia siap bagi nombor telefon sekian-sekian. Siap ada macam ada YB. Surat daripada YB sokongan. Diorang berlakon lah. Diorang berlakon. Tapi masa tu kita pun tak tahulah.
saya rasalah kalau benda tu happen sekarang, macam mana kita pun pada waktu tu boleh terus Faham dan terperangkap. So macam mana akak tahu yang dia scam? Cek dalam FB rupanya ramai orang cari dia. Oh, ramai orang cari dia. Maksudnya sebelum ni lepas dia dapat duit, Lepas kita bagi dia duit, kita kontak-kontak dia tak ada. Oh, maksudnya sebelum akak ambil dia, akak tak tengok dulu. Macam dia ada buat surat sokongan daripada YB sekian-sekian. kita pun macam bila fikir balik macam mana kita pun selalu kita tak pengalaman. Ya. Sebenarnya kita orang ni tak mudah nak percaya orang. Kalau kita jumpa orang pun kadang-kadang kita kek kan. Tapi tak tahu kenapa pada waktu tu dua-dua pun boleh percaya. Ya. Sedangkan akak kan lawyer kan. Sepatutnya Rasa benda macam macam ni akak lebih research dulu kan. sebab macam yelah kalau kita fikir ada setakat surat YB je apa je betis surat tu macam tu kan. Tapi tak tahulah kenapa, tak tahulah dia Kena dah pukau kak. kita dah baca-baca kan. Rasanya kena pukau ni. Rasanya kena pukau Tak, ni. tapi memang bila fikir balik macam mana kita pun boleh terus tertipu. Faham. Lepas tu kita dah serahkan duit dia berpuluh ribu juga kita serahkan. Lepas tu dia hilang. Lepas tu hilang. Lepas tu baru ni saya dengar dalam satu grup saya baca dia dah meninggal. Ni saya halalkan je lah sebab dia pun dah meninggal. tapi akak halalkan lah. halal lah. Macam mana dia dah meninggal susah pula dekat alam sana. Kesian pula. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah rezeki dia tu kalau akak halalkan. Mungkin dekat luar sana ramai orang tak Saya buat yakin macam ramai tu. sebab bila saya buka Facebook dalam carian ramai orang cari dia. Boleh tahu tak dia orang apa? Dia orang Indonesia tapi yang macam Memalukan aku. Agak banyak. tapi yang menetap macam lama di Malaysia. Dah ada PR kot. So dia dah ada PR lah. Mungkin sebab dia macam dah biasa sangat lah. Kalau tidak macam mana dia boleh tunjuk surat YB semua tu. Macam mana YB pun boleh keluarkan surat untuk dia. Tapi bila fikir balik tata dia Akak pun tak main report buat polis je. masa tu? Kita buat. Of course kita buat. Tapi tak jadi apa. Yelah disebabkan dia buka kes. Tapi macam mana kes masa tu? Oh kita minta balik semua Sebab dia ambil pasport. dia ambil pasport. Dia pulangkan dekat office kita Cuma tapi duit je dah tak ada lah. Duit tak ada lah. Tak apalah mungkin itu tak ada asbab, rezeki. Itu asbab antara, lagi. sebab antara pengalaman. Betul. Mungkin lepas tu kita lebih hidup. berhati-hati. Betul. Kalau tak jadi macam sekarang. Betul. Kalau tidak kita masih lagi percaya ke orang. Betul. Sebab itulah macam saya cakap, selalu kita tak adalah nak semudah itu. Tapi tak tahulah pada hari itu kenapa boleh Saya rasa percaya kena ni. Sebab terus transfer duit kan. Kita terus transfer. Oh, akak terus transfer full? Ya betul. Oh, faham. Lepas tu ada juga kita punya pengalaman yang ada kita punya customer meyakinkan kita untuk ambil package di hotel. Itu kelakar. Kita ada buat package berpantang di hotel. Oh. So masa tu kita collaborate dengan The Westin KL Hotel dekat yang depan pavilion tu. Tapi dia bukan the normal hotel, dia Westin Residence tapi the same building lah. So 2 bilik. So ada orang datang. Masa tu saya ingat lagi kita kat Langkawi kan masa tu. Kita kat Langkawi. Dia call ni, kita pun macam wow, nama dia apa? Saya tak ingat lah. Mungkin dia ada macam rasa kerabat ke apa, saya tak tahu. Saya nak tengok ni bilik sebab nak ambil 44 hari. Masa tu 44 hari nak dekat 30,000. 30,000 juga. Kita pun cakap wow, kayanya ada orang nak ambil. Sampai ni kan. So kita pun layan dia, siap tunjuk hotel tu pun, director sales dia tu pun datang untuk entertain kan. So dia pun dah berpantang kat situ. Selepas tu Betul dia tak ada duit nak bayar. Tak payah. Alamak. Rupanya dia cak tendang kan. Dia nak suruh sponsor ke? Tak. Dia memang cakap memang akan bayar, Siap bagi kita check tapi check tu check. Dah lah dekat hotel pula tu. Bounce check. So kita panjang jugalah kisah tu. Dah deal pula lagi dengan polis. Dalam berapa tu kak? 30 lebih juga. 30 lebih juga. Tapi kisah tu adalah lebih kurang sama dengan timing dia dengan Timing yang dia sama lebih kurang. Oh. timing tu memang kelakar jugalah. Akak cakap kelakar berpuluh ribu kak. Tak adalah kak. Maksudnya kita punya pengalaman tu berkaitan benda yang sama. Padahal kita macam Dalam masa yang dekat. dalam berjaga-jaga tu nak kena juga. Dia actually customer tu dia bayar booking, cuma bila balance tu Tak bayar. Tapi sampai sekarang ke? dah settle dah. Dah settle dah, Tapi alhamdulillah. yang bestnya dia berniaga. Dia nak tolak pula barang dia tu Untuk akak. bernilai hutang. Yang kita pun tak tahu Macam nak buat sistem apa barter lah. Kita
Masalah kita takkan perluan pun barang dia tu. Kalau akak boleh kongsikan apa produk dia tu. Tapi kan bila kita fikir balik, kenapa dia terfikir buat macam tu Mungkin dia memang tak ada, tak tahu, kita tak tahu lah. Tapi akak dah bagi servis tu kat dia. Dah bagi dah. So bila habis 44 hari. Tak, kita kan selalu follow up balance bila dah servis. Sebab hotel kan kita kena bayar. Sebab kita dah bayar dekat hotel juga. So dia keep dah start bila sekali. Okay, tak apa, minta kalau dah kali ketiga kita pun dah syak wasangka lah. Jadi itulah, sebab kita syak tu sebab dia bagi kita cek tendang. Lepas tu cek tendang. Dia kata dia nak bayar sikit-sikit. Kita pun okey lah ambil. Tapi bounce check. Lepas tu bila dia nak bagi kita barang-barang tu, lagi kelakar lah. Nak tahu tak barang? Barang apa? Apa barang yang dia nak batin dengan kita tu? Barang apa? Set pengurusan jenazah. Nampak macam kelakar. Tapi tak, okay, set pengurusan jenazah tu memanglah diperlukan. Kalau set pengurusan jenazah tu bersama dengan 30,000, saya nak buat apa? Dia kata kita pergi boleh sedekah ke, jual ke. Kita pula jual, dia lah jual dapatkan duit tu. Apa-apa je set tu. Dalam tu yang kain kapal. Kain kapal semua dia bagi, nak bagi. Satu lori tu. Kiranya dia tak boleh bayar kos tu 30,000. So dia kata dia bagi barang dia, ganti dengan harga 30,000 tu. Servis semua dah bagi dah. Dan saya pula nak kena jual pula barang. Yang tu memang kelakar. Patut dia jual lah barang tu, bagi dekat kita. Duit ini nak apa? Kau nak suruh aku mati sekarang kan? Bersama dengan satu lori set pengurusan jenazah. Faham? Saya pun tak tahulah macam-macam lah kan. Asam garam berniaga ni. Tapi sekarang dah settle lah semua. Dah settle. Tapi drama juga. Itu drama. Panjang lah kisah dia tu. Sebab melibatkan polis juga masa tu. Sama-sama buat report. Kita pun buat report, dia pun buat report. So itulah macam-macam kita cerita hari ni. Itulah banyak dah ni. Macam-macam topik. Tapi itulah akak, sebab you kan content creator. Macam akak cakap, akak bukan content creator semua kan. So saja nak tanya, apa tu nasihat ataupun pendapat Tasha dengan Jiha kejap lagi kepada anak-anak muda di luar sana yang nak sangat jadi content creator. Sebab sekarang memang trend content creators, tapi diorang tak nak sambung belajar. Diorang terus nak jadi content creator sebab dia nampak macam duit tu cepat, faham dan banyak. Tasha nampak juga mungkin ramai orang ingat content creator ni senang nak buat and mudah. Tapi Tasha rasa belajar tu lebih penting. Sebab apa? Sebab sekarang ni Tasha sendiri pun yang dah jadi yang dah ada anak, yang orang kata dah jadi influencer juga dalam masa yang sama. Tapi Tasha rasa belajar tu lebih penting untuk Tasha buat lagi. Sebab yelah sekarang ni Tasha tengah tak tahu sangat macam English apa semua kan. Sekarang ni Tasha tengah ambil package jugalah untuk English belajar course. ilmu macam tu. English lah. English course macam tu. Sebab Tasha yang dah jadi content creator pun Tasha still nak ilmu, still nak belajar. Sebab apa? Sebab sebelum kita nak ke sana, kita mesti nak tahu dulu apa yang patut kita kena buat. Macam tu kan. Contoh macam sekarang orang dah nampak Tasha, tapi orang nampak Tasha dalam segi yang macam mana. Macam tu. So Tasha memang ilmu tu memang sangat kurang lagi lah. Sebab tu Tasha macam fokus juga untuk ambil belajar lagi untuk apa yang Tasha tak tahu. Pandai dulu, dalam masa sama buat juga content creator. Tasha dulu boleh buat dulu. SMP je. Sampai SMP. Sampai SMP je. Sampai lepas SMP tu Tasha terus datang sini. Okay. Tapi kalau boleh lah. Tapi itulah dulu sebab Tasha dekat sana kan mak tak ada kemampuan nak bagi Tasha lebih lagi. Tasha faham benda tu. Sekarang ni Tasha rasa Tasha dah besar, dah boleh buat sendiri. Tasha buatlah. Untuk diri Tasha sendiri juga. Macam Jiha, macam mana Jiha? Nasihat kepada anak-anak muda di luar sana yang sibuk sangat nak jadi content creator. Dia sanggup meninggalkan. Tak nak belajar lah. Kalau boleh form 1 pun tak mau pergilah. Nak terus jadi content creator. Dia rasa sebab jadi content creator ni satu income yang cepat. Sebab diorang ingat mudah je. Kau bagi tahu je kat diorang. Content creator dia nak naik cepat. Tapi dia nak maintain tu yang susah. Kita nak sustain tu kan. Sebab kalau siapa-siapa je bila ada muka baru, okey cepat dia viral naik.
Lepas tu dia senyap. So bila senyap tu kita kena cari idea macam mana untuk kita maintain, untuk kita sustain. Macam tu. Jadi kalau dari segi belajar tadi tu, untuk orang yang tak semua orang ada peluang untuk belajar. Jadi kalau contoh kalau dia kata wajib semua kena belajar, tak boleh juga. Sebab ada orang dia datang daripada keluarga yang serba kekurangan. Maksudnya dia diperlukan keluarga dia untuk dia jaga mak ayah dia ke kan. Jadi kalau orang yang ada peluang, ada keuangan, better sambung. Kalau macam Tasha, contoh kan macam Tasha tadi, tak ada peluang dan tak ada keuangan. So dia terpaksa kena terus buat. bekerja. Sebab tu bila sekarang kita dah macam bukan nak dicakap mampu, tapi kita rasa macam dah memerlukan benda tu sebagai kita punya kejayaan juga. Kalau ada apa salahnya, betul tak? Maksudnya kita lebih mengupgradekan diri kita lah untuk diri kita juga. Betul. Tapi orang ingat macam alah jadi influencer lagi banyak duit daripada belajar, betul tak? Buat macam tu. Tapi diorang tak faham macam mana perjalanan dia. Bila dah jadi itu macam mana nak konsistenkan dia. So diorang nampak yang senang-senang je. Yang susah-susah diorang tak nampak. Betul. Lepas macam tu lagi satu, sekarang kita ada AI. So in future AI dia akan ganti manusia. Tapi manusia nak lawan dengan AI satu je, kita kena ada ilmu. Ilmu ni tak semestinya belajar degree, tak semestinya belajar di sekolah. Maksudnya untuk orang yang tak ada peluang dan keuangan untuk sambung degree, untuk sambung diploma, tak apa. Tapi kita mesti cari ilmu. Macam kita sekarang umur-umur macam kita pun kita masih cari ilmu kan. Macam akak-akak pun kita masih lagi mencari ilmu. So ilmu tu sangat penting. Macam Tasha, dia tak ada peluang dan tak ada keuangan, tapi sekarang dia ada peluang dan dia ada keuangan, dia sambung. Maksudnya dia study, kita boleh buat part time. Betul. So ilmu sangat penting. Kalau adik-adik rasa nak jadi influencer, nak jadi model, sampai bila? Sampai bila? Sebab sentiasa ada orang baru, betul tak? Sentiasa ada orang baru. Contoh dulu Jiha sebagai model tudung dekat Pulau Pinang, kira kalau tudung-tudung labuh tu memang muka Jiha je. Okey, tapi akan ada muka baru. So kita yang muka dah tua ni kita nak buat apa? Betul. Macam tu. Satu hari nanti bila kita dah kita punya saiz fizikal dah berubah. Kalau nak jadi model, dia ada bentuk-bentuk muka yang diperlukan. Betul. Jadi bila contoh sekarang Jiha kurus, berat Jiha 42, sajalah nak share. Kan? Akak rasa keluar So bila Jiha dah ada anak nanti kan, kita punya fizikal dah berubah. Jadi waktu tu adakah kita masih relevan untuk jadi influencer ke, untuk jadi model ke? Sebab tu pentingnya ilmu. Betul. Macam tu. Jadi belajarlah. Kalau ada peluang, ada keuangan, sambung belajar. Duit ni bila-bila kita boleh cari. Betul. Tapi kalau tak ada peluang, tak ada keuangan, it's okay. Kita boleh sambung bila-bila. Macam Jiha. Jiha ambil SPM, Jiha kerja dulu. Sebab Jiha tak ada peluang dan keuangan. Jiha kerja dulu. Jiha ambil SPM, Jiha ambil STPM. So lepas STPM, kawan-kawan Jiha semua dah sambung degree. Jiha sambung degree lewat. Maksudnya Jiha kerja dulu, bila dah keuangan, Jiha buat modeling kan masa tu. So bila dah ada keuangan sikit, Jiha masuk UUM, Jiha buat part time degree. Macam PJJ tu. Tapi kan kalau aku macam belajar English tu, itu tak kira belajar lah juga kan. Belajar ni tak semestinya ambil degree masuk sekolah. Betul. Kita itu belajar online dia belajar juga. Belajar juga. Itulah, belajar guys. Belajar tu penting, ilmu penting. Sentiasa cari, tak semestinya degree. Buatlah part time. Sekarang ni kan boleh buat semua benda. Kalau lagi tu orang cakap rezeki tu sentiasa ada, tapi sama ada kita nak bawakan dia macam mana. Tapi mungkin ramai lagi adik-adik yang tak perasan kan. Han tengok tak sekarang ni ada founder-founder tudung ataupun founder-founder produk, dia tak guna model dah. Dia buat AI produk. Betul. So mini AI kan. Sekarang ni kita nampak lagi benda tu AI. Tapi in future kita dah tak boleh beza dah yang mana AI, yang mana sekarang model pun betul. Tak boleh bezanya. Itu DP aku AI dekat mana? Jepun. Aku macam dah pergi Jepun dah. Okay. Puan Surukat. Okey, semua. Itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Mungkin kita akan jumpa insya-Allah episod yang akan datang bersama tetamu-tetamu yang lebih produktif, aktif. Perkongsian bersama Jiha dan Tasha hari ini sangatlah saya rasa macam
baru terfikir bukan senang nak menjadi seorang influencer. Ada baik, ada buruk, ada manis, ada pahit. Semua semuanya dalam satu masa yang sama. Apa pun terima kasih pada Jiha. Terima kasih juga sebab jemput kita orang. Terima kasih Tasha sudi meluangkan masa pada hari ini dengan kita yang ya Allah pun tak kenal pun kita orang. Sekarang kita dah kenal. InsyaAllah kita akan lebih kenal lagi. InsyaAllah kita akan ada kolaborasi. Mungkin ada episod berapa kita orang lagi. Okay. Thank you so much. Terima kasih Terima kasih bertemu juga lagi. Kak.